Adakah lebah tualang ni kalau sengat dia sakit? Yes, kandungan bisa untuk lebah tualang ni dia banyak sedikit berbanding dengan lebah yang lain. Dan kandungan melitin dia, peratus dia dalam 52% ke 60% macam tu. Berbanding dengan lebah lain, kurang sedikit. Itu untuk jawapan teknikal dia. Tapi untuk pendapat peribadi saya, kalau untuk sengatan lebah ni, bagi saya dia rasa sama je. Sebagai contoh, kadang-kadang lebah Apis mellifera pun kadang-kadang sakit juga. Kadang-kadang lebah Endriniformis lagi sakit berbanding dengan lebah tualang ni. Itu jawapan, orang panggil jawapan peribadi saya. Tapi secara teknikal dia, lebah tualang ni memang dia sakit lah. Disebabkan dia punya stinger, dia lebih panjang berbanding dengan lebah lain. Tak silap saya dalam 0.3 cm macam tu. Dia lebih panjang. So dia lebih sakit lah. Maksudnya kalau dia cocok tu, dia tusuk tu lebih dalam berbanding dengan lebah biasa. Dan ada orang tanya saya, betul ke lebah tualang antara lebah yang paling besar kan? Jawapannya tidak. Dia bukanlah lebah yang paling besar dan bukanlah juga lebah jenis Apis yang paling besar. So untuk lebah jenis Apis ni, yang paling besar adalah lebah Apis labriosa. Untuk Apis labriosa ni, dia memang tak ada dekat Malaysia. Dia ada dekat pegunungan Himalaya. Kalau kita perasan, lebah ni dia suka bersarang dekat gunung-gunung tu. Anda tengok kan dekat YouTube tu, yang tu adalah lebah Apis labriosa. Yang mana kalau kita tengok saiz dia, anggaran saiz dia dalam 3 cm macam tu. So dia lebih panjang berbanding dengan Apis dorsata ni. Yang mana lebah Apis dorsata ni anggaran panjang dia dalam 1.8 cm ataupun 2 cm macam tu. Lebah apa yang paling besar dekat dunia ni? Okey, so lebah yang paling besar adalah jatuh kepada lebah Megachile Pluto. Lebah ni dia bukan lebah madu ataupun kita panggil lebah yang berkoloni. Yang tu kita panggil solitary bee. So lebah tu berpasangan je. Yang tu dia tak ada lebah queen. So dia bukan hidup secara berkoloni. Itu saja perkongsian saya. Nak tanya apa-apa boleh tanya di komen. Okey. Bye bye.